Maknya. Saya kerja shift malam tu. Balik lewat. Yelah. Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu. Adalah. Nanti saya hantar kat abang, eh? Yelah. Abang, hati-hati ya bawa ambulan. Baik. Mak, hujan lah. Masak apa? Hari ni special. Mak masak lauk favourite ayah kau. Assalamualaikum. Abang Din ada kat dalam. Ke dia keluar ambil pesakit? Pesan kat dia, habiskan nasi. Geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit je nasi. Kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Dia kena kerja pula. Jangan raya pun dia kena kerja dah. Takut. Tolong bagi Abang Din, ya? Baik, Mati. Siapa tu? Itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari. Mak Din pergi dulu, ya? Ya, baik, Mati. Doktor? Siapa tu? Assalamualaikum, Mati. Mati. Waalaikumsalam, Mak El. Oh, doktor. Jemput masuk. Sila. Mati, saya datang nak pulang ke mangkuk tingkat Mati. Sedap Mati masak. Doktor merasa ya? Abang Din bagi ya? Baguslah. Mati. Mati tahu kan? Dah 5 tahun Abang Din tak ada. Mak hantar makanan lagi ya? Ada. Tak apalah. Korang makan sama-sama untuk buka nanti ya? Terima kasih, Cikgu. Adalah. Nanti saya hantar kat abang, eh? Bang, hati-hati bawa ambulan ya. Mati. Rindu dia. Mati rindu nak masak untuk dia. Tak apalah, doktor. Selagi Mati hidup, Mati akan tetap hantar makanan ke klinik. Anggaplah itu hadiah dari Mati. Itu saja cara Mati hilangkan rindu Mati pada Abang Din.